Kat depan aku ni ada dua keyboard super raksasa. Seriously, dua-dua keyboard ni berat gila. Dia punya build quality kedua-duanya daripada aluminium. Yang ni confirm ramai kenal, iaitu Inky 75. Tapi yang ni pencabar terbaru dia guys. Jom aku share. So guys, ini adalah keyboard daripada FuriCube model E68. Presentation box dia memang cantik, memang solid. And dekat dalam box korang akan dapat satu user manual, accessory box. Dekat dalam ni dibagi kabel type A to type C, extra keycap warna orange, memang cantik gila. Keycap pula dan dua extra switch. Yo. Wow, nice guys. Siap sarung plastik. Masih dara. Seriously guys, dia punya build quality solid gila. Body ni full aluminium. And untuk keyboard ni dia ada 3 mode connection, sama ada 2.4G, USB ataupun Bluetooth. Korang juga boleh pakai dekat Mac ataupun Windows. And dekat sini dia ada USB-A dongle. And untuk keyboard ni punya layout adalah 68%, jadi dia tak ada numpad dekat sini. And kalau kita tengok dekat sini dia punya button memang cantik gila, warna hitam dan dia punya huruf tu warna orange. Dekat sini ada knob untuk korang control dia punya backlight ataupun volume. And keyboard ni pun dia ada backlight RGB yang korang boleh tukar. Macam-macam warna ada. And material untuk keycap ni dia menggunakan jenis double shot PBT. And untuk keyboard ni guys, dia tak ada kaki dekat bawah ni, jadi korang tak boleh nak naikkan. So dia punya tinggi tu standard macam ni je lah. Tapi seriously dia punya build quality solid gila, berat. Even kalau korang letak atas meja tu memang susah gila nak bergerak. So jom kita dengar dia punya typing sound guys. Dan untuk dia punya harga pun jauh lebih murah berbanding dengan Inky 75. So untuk keyboard ni, seriously aku recommend. Dia punya build quality solid, size dia compact, siap ada knob, siap ada RGB, typing dia pun sedap. Bila korang letak atas meja tu, stabil gila.